Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar Isra? Baik, sangat baik, amat baik. Begitu bukan paling gemuruh. Paling gemuruh. Terima kasih kepada MC kita hari ini lah, Cik Ain. Hari ini dia bercakap tentang perubahan. So apa itu perubahan sebenarnya? Berubah. Penghijrahan. Kita baru saja meraihkan bulan penghijrahan. Orang Islam telah merayakan 1400 lebih kali dah. 1437 kali dah. Bulan perubahan. Jadi kita kena cek diri kita sejauh mana kita mengadaptasikan perubahan yang sebenar. Alright. So kalau kita tengok cerita-cerita dongeng kanak-kanak dulu, dia cerita pasal seekor caterpillar. Caterpillar apa dalam bahasa Melayu? Beluncas. Ulat beluncas. Dia jalan-jalan ulat beluncas. Caterpillar dia jalan-jalan sampailah ke satu sungai. Jadi dia fikir-fikir macam mana dia nak crosskan sungai itu. Macam mana seekor caterpillar nak menyeberang sungai yang besar. Bagaimana? Naik atas daun kering yang jatuh. Naik atas daun kering yang jatuh. Lagi? Apa lagi naik atas? Buaya. Tunggu masuk dalam kepompong. Masuk dalam kepompong. Tunggu jadi kepak. Tunggu jadi kepak. Jadi cara terbaik untuk seekor caterpillar menyeberangi sungai adalah dengan berubahan, dengan bertukar diri dia menjadi rama-rama. Betul tak betul? Dia kena melalui satu proses perubahan. Dan satu proses perubahan adalah bukan satu benda yang mudah. Bagaimana seekor caterpillar kepompong nak keluar daripada bagaimana seekor apa dalam caterpillar tu? Dalam kepompong tu apa? Rama. Bukan, sebelum jadi rama-rama. Ulat beluncas lah. Dalam satu kepompong, dia nak keluar daripada kepompong tu melalui satu proses yang sangat sukar. Seorang profesor telah membuat kajian. Dia ambil dia melihat satu kepompong dan dia melihat seekor rama-rama yang nak keluar daripada kepompong tu sangat seksa. So apa dia buat? Dia kesian, dia ambil gunting, dia potong, nak bagi ruang tu besar sikit. Apa yang berlaku? So rama-rama tu jatuh dan tak boleh terbang. Kenapa? Itu adalah fitrah alam. Untuk keluar daripada satu kepompong, rama-rama perlu melakukan satu perubahan yang sangat hebat dalam diri dia. Barulah satu benda alir akan mengalir kepada kepak-kepak dan supaya kepak tu boleh terbang. Faham tak? Dia tidak mudah. Hari ini kita bercakap tentang perubahan. Perubahan ni macam pindah rumah lah. Pindah rumah. Siapa pernah pindah rumah? Pindah rumah seksa tak? Azab. Kan? Nak kena cuci, nak kena angkut, nak kena lori. Dah naik lori, nak turun lori. Dah pasang dengan kotak-kotak nak kena susun. Seksa tak? Seksa. Soalnya kenapa kita pindah? Kalau susah. Fitrah manusia memang suka pada perubahan. Ada tak yang tak mandi pagi? Ada tak yang tak mandi pagi? Semua mandi. Kalaupun petang ni kita tak keluar rumah, satu hari duduk rumah je sejuk, petang tu kita mandi tak? Mandi juga. Kerana kita memang ciptakan perubahan. Kita tak suka duduk dalam keadaan yang sama je. Setuju? Setuju. Jadi kenapa kita sangat suka untuk berubah kepada yang lebih baik? Hari ini kita tengok Mak Pip, dia perlu melakukan perubahan pada rambutnya. Dia sendiri sebut tadi, perasan tak? Ubah rambut sikit nampak kes hari ini. Energi baru. Jadi kita kena berubah. Islam kata innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum itu kecuali kita sendiri yang mengubahnya. Jelas.
Selalu pun kita sebut. Tapi untuk kita nak suruh berubah bukan satu benda yang senang. Betul tak? Jadi tuan-tuan dan perempuan, 72 hari lagi. 72 hari lagi. Apakah perubahan yang kita nak buat? If you change the way you think, it will change your entire life. When you change the way you see things, the things you see will change. Itu sebenarnya. Semua orang bercakap tentang perubahan. Dan perubahan memerlukan pengorbanan. Betul tak? Hari ini kita nak berjaya, kita kena berubah daripada makan gaji kepada full time dalam bisnes ni. Dan ini merupakan satu pengorbanan yang sangat besar. Setuju tak? Ya. Jadi untuk berubah is nature. Fitrah manusia memang sukakan perubahan. Dan kita tanya balik dalam diri kita sejauh mana clear vision and burning desire, itu yang membuatkan kita akan mula melakukan perubahan. Hari ini tuan-tuan, kita duduk dalam satu dunia yang luas ni, ibaratnya kita duduk dalam satu restoran. Masalah kita adalah kita tak tahu nak order apa. Kita duduk, boleh tak kita duduk dalam satu restoran, saya nak makan nasi je, dekat situ. Ada tak, macam mana reaksi waiter tu? Pelik kan? Nasi apa? Nasi goreng. Oh, nasi goreng banyak apa? Nasi goreng tu, nasi goreng ni nak kena spesifik, betul tak? So masalah kita kat sini, kita terlalu general apa yang kita nak ni. Kita tak clear. Itu yang maksud Ain cakap tadi daripada Haji Osman, dia cakap clear vision. Kita kena clear apa yang kita nak. Nak Ferrari watch, memang Ferrari watch. Dan jangan ubah-ubah lagi. Jangan ubah vision tu. Stick. Dan tanpa burning desire, benda tu tak akan membawa kita. Burning desire tahu tak apa? Semangat berapi, membara, membakar. Itu yang membuatkan kita akan terus pergi dan terus pergi. Setuju? Masalah kita hari ini tuan-tuan dan perempuan, kita ibaratnya apa tau? Dihidangkan makanan setelah berbuka puasa. Dihidangkan satu hidangan yang sedap setelah berbuka puasa. Faham tak tu? Apa perasaan you nak makan tak? Nak, tapi tak lalai. You hilang rasa selera makan dah tak ada lah. Sebab you dah kenyang walaupun makanan tu sedap. Pernah alami tu? Ini masalah kita. Beza tak bila kita dihidangkan makanan ketika kita sudah satu hari berpuasa, pukul 7 malam tu dihidangkan satu makanan. Bagaimana perasaan kita nak dapatkan makanan tu? Nak makan macam mana rasa dia? Itu yang kita dah baca hari. I think, I feel, I act to get result. Bermula daripada apa yang kita fikirkan dan datang daripada apa yang kita rasakan, barulah kita akan bertindak. Hari ini kita hanya berfikir, kita nak saklap, kita nak Ferrari watch, kita nak Korea, tapi kita tak ada rasa nak pergi. Tak ada rasa. Dan rasa ni sebenarnya you itu tunggal. Setiap detik itu adalah pilihan. Dan setiap pilihan itu saya yang punya. Cuba buat. Setiap detik itu adalah pilihan. Dan setiap pilihan saya yang punya. Sudah bersedia untuk berubah tak? Kita nak test boleh tak? Dalam kiraan 10 saya nak you ubah tempat duduk you, tempat berdiri you. Orang kiri dan kanan yang berubah. Orang yang lain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, tuan-tuan. Dah pasti orang yang lain? Ada kengkangan nak berubah. Kengkangan nak berubah. Apa yang you rasa, Pabrik? Kengkangan nak berubah. Ada orang tak bagi saya masuk kat sini. Itu challenging. Challenging bila kita nak buat perubahan. Perasan tak? Dalam hidup kita ada 3 jenis manusia. There are always 3 type of people. People who make things happen. Pertama, bila kita cakap berubah, terus dia buat. Immediate. Dia terus dapat tangkap dan terus, okay, aku nak buat sekarang. People who make things happen. Nombor 2 adalah people who wait things to happen.
Maksudnya apa? Suruh berubah. Kau berubah dulu lah. Kau datang sini, aku duduk sini. Sama juga. Kau datang sini, berubah juga. Dan ada satu lagi worse. The third one is people who don't know what happened. Bela-bela. Dah sudah. Kenapa ni? Kenapa? What happened? Hah? Perasan tak? So you lihat diri you. Kita lihat diri kita. Kat mana? Kategori manakah kita ni? Apabila company throw challenge Ferrari watch, apa tindakan kita? Ada orang dia dah tak ada steam dah. Apalah pasien ni sudah. Alah, ni bukan untuk aku, ni untuk orang lain. Ada orang langsung tak tahu. Ada Ferrari watch ke? Tuan-tuan dan puan, dalam hidup kita, games reveal the true colours. Betul tak? Ni games lah, simple. Kita melihat diri kita yang sebenar di sini lah. Tak boleh nak tipu. Itulah karakter kita. Karakter can give you respect. Okey, itu saja daripada saya. Semoga anda semua berjaya. Tidak ada yang lain. Kita nak melihat semua berjaya. Kita kena bersyukur. Kita berada dalam al-Isra' ni. Syukur tak ni? Syukur tu datang daripada rasa tau. Rasa. Agensi lain, orang-orang lain, you tengok sendirilah. Dia tidak ada berkumpul pukul 8 pagi macam ni, tuan-tuan. Betul? Dan bagi lagi semangat, bagi lagi energi. So hari ni kita bersyukur. So kita terjemahkan rasa syukur kita tu dengan result yang kita akan berikan, sumbangan kita. Baik, setitik menjadi darah, segumpal. Faham tak tu maksud dia tu? Apa maksud dia? Setitik menjadi darah, segumpal menjadi daging. Kita kena teamwork lah. Biar langit berdentum guruh, itu cabaran. Biar badai tinggi membunuh, tsunami. Biar bumi berkeping dua, gempa bumi. Sebarang semua cabaran, tetap kita akan terus berjuang dan terus berjuang hingga ke titisan darah terakhir. Game kita belum tamat, ada 72 hari lagi untuk kita pastikan apa yang kita impikan adalah menjadi genggaman kita. Buat tanpa tapi, lakukan tanpa nanti. Everybody take charge. Continue, Orchestra. Terima kasih.